Okey. Subhanallazi. Subhanallazi. Mai sini. Tak nampak dalam video. Wa ma kunna. Angkat tangan. Lahu mukrini wa inna ila rabbina lamunqalibun. Assalamualaikum, hai. Kali ni kita akan pergi berkemping lagi, iaitu di Sedim Kulim, Kedah. Jom. Rambut pun seronok. Tapi dah mandi, okey? Okay, kita bagi mereka mengecas tenaga dulu. Dah tidur. Tuh Nuha. Nuha tidur. Untuk perjalanan kita jauh juga, lebih kurang sejam. Dari balik pulau, sejam setengah. Dari balik pulau ke Sedim, InsyaAllah. Macam biasa, kita bertolak pada awal pagi, baru best. Awal-awal pagi ni, cuaca pun sejuk dan trafik pun jarang nak jam. Jadi, bila tujuan utama kita nak pergi healing, tenangkan fikiran, kita kena bijak juga untuk pilih masa yang sesuai supaya kita tidak tambah stres, tak jadi healing pulaknya. Walaupun Sedim ini 30 minit saja dari Kulim High Tech, tapi bila kami menuju ke jalan ke Sedim, tiba-tiba line telefon pelan-pelan hilang. Kita nak sampai dekat dengan Sedim, tengok-tengok handphone line tak ada. Ni apa cerita ni? Line tak ada ni, apa cerita? Indahnya ciptaan Tuhan. Bila kita masuk kampung, kita tengok suasana di kampung dengan pokok-pokok tinggi. Subhanallah, tak sama macam kita tengok bangunan-bangunan tinggi. Hebatnya ciptaan Tuhan. Alhamdulillah, dah sampai tempat yang ingin dituju. Okey, kita dah sampai. Toh tak kejut adik ke? Ha? Kejut adik. No, Toh. Kejut adik. Panggil Noha. Kita dah sampai. Sampai-sampai je terus pasang kemah kat tepi ni. Ni buat apa? Ni buat spaghetti. Ni spaghetti budak. Sedapnya. Ni. Makan tepi sungai kan? Kali ni sungai sini, batu dia banyak lumut. Tak jernih sangat ayak dia. Tapi Toha dah basah dah mandi dah. Apa ni first time kat sini. Toha jalan ni. Bateri pula kita lupa charge. Akhirnya kali ni Noha tak dapat juga untuk angin sepoi-sepoi daripada kipas Amgras. Tak apa, kali ni betul-betul healing. Matahari pun dah naik dah kat sini. Tadi kita duduk balik pokok. Okay, Alhamdulillah tadi kami duduk dekat satu pot. Mana? Di ujung sana. Tapi dekat sana dia ada kerangga. Lepas tu ayak dia tak berjalan. Yang sebetul dia ada lumut banyak tu. Jadi kami pindah ke sini. Kita buat campsite. Tadi memang kalut sikit. Kalut sebab nak angkat macam-macam. Nak angkat segala perkakas ni. Terus bawa langkah padah mai sungai mai sini. Pasang balik. Alhamdulillah. Dapat pot yang baru. Kita tengok pot ni.
TO. Bismillah. Sejuk. Adik, Umi letakkan adik kat dalam ni. Kemudian Umi nak berseronok. Okey. Jaya. Ha? Duduk. Nampak kakak pun duduk. Tak berhenti. Toha. Nak tengok kereta api. Kereta api. Toha nak sekali, Toha nak pelampung ayah pula. Ni ambil semangat tengok orang-orang duk naik. Kan tengok kawan-kawan. Oh tu dia pun medah panjang. Kau tengok dalam kamera tu. Tengok. Dia pun medah. La ilaha illallah. Nak tidur dah tu. Dia nak tidur. La illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Adik sudah mengantuk. Adik sudah dihanyut dengan angin sepoi-sepoi tepi sungai. Illallah la ilaha illallah. Okey, dah mandi. Umi pun dah naik pelampung. Now times to eat. Kan Toha kan? Eat. Makan. Toha makan apa tu? Spaghetti. Spaghetti. Tepi sungai. Betul-betul tepi. Tepi ni bolehlah celuk-celuk kaki kan? Terang sikit tengok. Bawah ni muat satu kemah. Belakang tu pun muat kot. Boleh muat satu kemah lagi. Tepi sungai kan. Ni naik tangga. Tadi kawasan ni tak ada kereta lagi, baru sebiji lah tadi kita parking sini. Sekarang dah penuh. Rupa-rupanya sampai ke atas orang pacak kemah. Aita pun parking. Ada surau, ada toilet. Ni ada pokok durian.
Tu ada buah durian. Kata Putih kalau buah durian luruh boleh ambil Putih kata. Ni dia punya owner dia Putih. Ni tu. Dia dah buat live tu. Ayah beli aiskrim. Ada Pakistan main jual aiskrim, makan aiskrim, mandi sungai. Syok tak ha? Nah ambil. Satu tak ha. Ini tengok RM4. Tak ya? Jual. Dia pusing 2-3 kali dia duk main tawaf dekat kawasan sungai ni. 2-3 kali, jangan risau. Mesti ada. Boleh makan yang ni. Okey. Ni pot yang kita dapat. Nama tempat ni Pot Teh. Tepi ni ada tebing. Umi boleh duduk tepi ni. Ramai orang. Balik sana ada homestay. Tu Toha. Bye bye. Dia ralik duduk main sana. Ayam sini laju sikit lah. Sebab kat situ dia tahan. Dia pertahan batu-batu. Jadi dia mengubah kelajuan ayak. Kat sini jadi laju. So dia pun boleh naik pelampung. Sini turun, pergi sampai ke situ. Situ dia beri tali sikit, boleh pegang. Tu nampak ramai orang duk main tu. Okey, best. Enjoy kat sini. Sini sungai style batu-batu, berbatu. Atas tu ada campsite. Ni campsite kami. Alhamdulillah. Okey, kita dah kemas dah balik. Alhamdulillah. Kita duduk sini dari pukul berapa tadi? Kita duduk 9.30 sampai sekarang pukul berapa? Pukul 3.30. Alhamdulillah kita dah siap kemas-kemas barang. Ni tapak kemah kita. Alhamdulillah bersih elok. Nanti kita boleh main lagi tapak ni, insya-Allah. Dari tadi tak berhenti lagi depa yang main ni. Okay, alhamdulillah nak balik dah. Parking kat sini banyak. Tu sampai ke belakang tu. Ni first time. So first time yang best, puas hati. Alang-alang duduk depan dia punya tokek, owner dia. Ini Pot Teh. InsyaAllah. Apa tu? Stiker? Ya, stiker. Okey, terima kasih. Terima kasih Pot Teh. InsyaAllah dia boleh main lagi Pot Teh. Main apa nama? Sedim, kita main Pot Teh. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah selesai perkemahan kita kali ini di Sedim. Moga tahun 2026 ini memberi semangat untuk kita semua keluar jalan-jalan healing-healing, melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.